Andai kata seseorang tu sakit dan dia tahu yang umur dia tak panjang dah, dan dia buat keputusan untuk membuat hibah kepada orang tertentu, sah atau tidak hibah yang dia buat tu? Okey, kalau ikut hukum syarak, dia sah. Walau bagaimanapun dia ada pertikaian di mana ulama' berpendapat bahawa berlakunya maradul maut. Maradul maut ni adalah diambang kematian. Maknanya dia dah tahu dia akan berlaku kematian yang terdekat lah disebabkan penyakit yang tiada kesembuhan tu. So kat situ ahli waris ataupun pihak-pihak yang menuntut boleh mempertikaikan di mana maradul maut tu wujud. Maknanya erti kata lain, dia tak ada akal fikiran yang waras untuk memberi harta tersebut lah. Sebab tu bila memberi hibah tu, dia mestilah dalam keadaan yang sempurna kesihatannya. Bukanlah kita dah tahu kita ada sakit yang tiada kesembuhan lah, macam tu. Andai kata pemberi hibah bertekad nak teruskan juga, dan dia terus untuk melakukan hibah dan kemudian dia meninggal dunia, adakah hibah tersebut boleh dicabar oleh waris-waris lain? Sekiranya berlaku, maksudnya dia dah buat satu pengesahan di Mahkamah Syariah yang mana hibah tersebut telah lengkap lah, maksudnya rukun-rukun dah melengkapi. Berlaku kematian 6 bulan selepas hibah tersebut berlangsung. Pihak yang menuntut boleh mempertikaikan sebab berlakunya wujudnya maradul maut yang sangat dekat kat situ.